Kedudukan geografi Selat Melaka yang berada di tengah-tengah perdagangan amat menarik di benua Asia. Kesannya dapat mengawal aliran perdagangan juga dapat mengawal jaringan perdagangan. Kesannya dapat menarik pedagang dari benua Asia. Kemunculan orang Bugis pada tahun 1500 selepas kejatuhan Melaka kepada Portugis dengan perahu Penisi, mereka mula menjelajah tanah Melayu, berdagang rempah ratus dan hasil laut serta menjadi tentera upahan kepada kerajaan Melayu sendiri, khususnya kepada Johor dan Kelang. Seterusnya, lokasi Selat Melaka. Selat Melaka adalah salah satu laluan air sempit yang paling penting di dunia dari segi geopolitik dan ekonomi. Selat Melaka terletak di antara semenanjung Tanah Melayu dengan Pulau Sumatera, Indonesia. Kedudukan geografi Selat Melaka amat strategik menjadikannya sebagai salah satu laluan utama bagi para pelayar dan pedagang untuk berulang-alik dari barat ke timur. Panjang Selat Melaka kira-kira 805 km bersamaan 500 batu dengan tempat sempit hanya 1.2 km. Masa zaman Kesultanan Tanah Melayu, terutama pada kemuncak Kesultanan Melaka pada abad ke-15, Selat Melaka memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan ketenteraan. Kepentingan Selat Melaka bukan sahaja membentuk kemakmuran pemerintahan Melaka, tetapi juga menarik minat pedagang asing seperti China, India, Timur Tengah dan Eropah untuk datang berdagang ke tanah Melayu. Kepentingan Selat Melaka pada ketika itu adalah sebagai pusat perdagangan. Ini dapat dilihat semasa pemerintahan Kesultanan Melaka. Selat Melaka telah menjadi pusat perdagangan utama di rantau ini. Kedudukan strategik Selat Melaka menjadi salah satu faktor kedatangan pedagang dari China, India, Parsi dan Eropah. Hal ini menjadikan pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan interport, tempat pengumpulan dan pengedaran barangan seperti rempah ratus, kain sutra, teh dan biji timah. Kepentingan Selat Melaka yang seterusnya adalah menjadi pusat penyebaran agama dan budaya. Ini di mana pedagang asing seperti pedagang dari Arab, India dan juga Eropah turut menyebarkan agama masing-masing. Contohnya agama Islam dan juga agama Kristian melalui perkahwinan dan hubungan sosial seperti jaringan perniagaan, keluarga angkat dan pengaruh budaya harian. Melaka sebagai laluan utama pedagang asing menjadi saluran penyebaran budaya, teknologi dan bahasa dari luar ke alam Melayu. Seterusnya, Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara, menjadikan bahasa Melayu dan tulisan Jawi digunakan secara meluas. Asal-usul Bugis. Migrasi Bugis di Tanah Melayu mengalami dua fasa utama, iaitu yang pertama pada abad ke-17 disebabkan oleh imigran Bugis dengan kerajaan-kerajaan setempat yang menghasilkan asimilasi etnik dan juga perkahwinan. Orang Bugis terkenal di kawasan wilayah Sulawesi dengan adat dan juga budayanya. Orang Bugis terkenal dengan sebutan Togi, iaitu orang Bugis. Faktor kejayaan orang Bugis. Yang pertama adalah budaya Siri. Siri merupakan pegangan dan juga pedoman orang Bugis yang tak dapat ditinggalkan dari segi pemikiran dan juga budi. Siri merupakan adat dan juga lambang orang Bugis. Siri merupakan satu lambang yang menjaga kehormatan diri, masyarakat dan juga keluarga orang Bugis. Masyarakat Bugis sanggup bermati untuk mempertahankan Siri yang dianggap sebagai sesuatu yang paling dihormati. Orang Bugis meletakkan Siri adalah sesuatu yang paling suci, di mana Sirilah yang menyebabkan mereka dapat meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, jika seseorang merosakkan imej atau melakukan perkara buruk, mereka haruslah meninggalkan tempat wilayah asalnya dan berhijrah ke tempat yang lain. Jika mereka memperoleh kejayaan di tempat yang baru, maka mereka boleh pulang ke semula ke tempat asalnya. Kejayaan orang Bugis yang kedua adalah kegiatan agama. Agama Islam merupakan agama majoriti yang dianuti oleh orang Bugis, terutama di Indagiri Hilir. Unsur yang mengukuhkan kedudukan orang Bugis, yang pertama adalah adat yang dikenali sebagai adat istiadat.
Yang kedua adalah syarak iaitu syariat Islam. Aktiviti-aktiviti keagamaan yang dilaksanakan oleh orang Bugis dapat dilihat melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan silaturahim yang dapat mengeratkan ukhuwah dan akhirnya menjalinkan hubungan yang akrab. Kegiatan hari-hari besar agama Islam iaitu hari-hari kegiatan agama Islam akan dilaksanakan secara meriah disebabkan untuk mengingati adat dan juga istiadat orang Bugis. Sebagai contoh dapat dilihat bahawa di Indragiri Hilir juga terdapat tokoh agama dan juga tokoh ulama. Selain itu terdapat juga penubuhan pondok pesantren yang dikenali sebagai Pondok Pesantren Gondor di Jawa. Pusat ibadah seperti masjid juga turut ditubuhkan. Kebolehan dalam bidang politik dan pentadbiran juga merupakan salah satu faktor kejayaan orang Bugis. Mereka mempunyai sikap yang berani, berstrategi dan setia kepada rakan sepasukan serta rakan sekutu politik mereka. Hal ini dapat dibuktikan melalui penglibatan mereka dalam politik di Tanah Melayu. Sebagai contoh, 5 bersaudara Bugis atau lebih dikenali sebagai Daeng 5 bersaudara terlibat dalam membantu politik dalaman Kesultanan Johor. Oleh itu, salah seorang daripada mereka iaitu Daeng Marwah telah dilantik menjadi Pangeran Raja Muda Johor. Hal ini membuktikan bahawa kepercayaan orang Melayu diberikan terhadap pemerintahan politik orang Bugis. Seterusnya, kemahiran dalam bidang pelayaran dan perdagangan juga merupakan salah satu faktor kejayaan orang Bugis. Orang Bugis sememangnya terkenal sebagai pelaut ulung sejak zaman silam. Mereka memiliki kebolehan yang luar biasa dalam bidang pelayaran, terutamanya dalam mengemudi kapal tradisional mereka yang mana dikenali sebagai perahu pinisi. Kapal ini dibina dengan reka bentuk aerodinamik yang membolehkannya berlayar jauh merentasi lautan walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Dengan kemahiran pelayaran ini, orang Bugis mampu menjelajah dan berlayar dari kepulauan Indonesia, Singapura dan Malaysia bagi memasarkan hasil pertanian, kain dan menukarnya di pelabuhan tempatan yang mereka kunjungi. Sebagai kesimpulannya, pada abad ke-18, Bugis muncul sebagai kuasa dominan yang berjaya mempengaruhi politik dan ekonomi di kawasan Selat Melaka yang menjadi nadi perdagangan antara timur dan barat. Bugis berjaya menguasai wilayah penting dan memainkan peranan dalam pemerintahan Johor kerana mereka mempunyai kebolehan yang tinggi dan usaha dalam politik dan pentadbiran. Tokoh seperti Daim Barani membuktikan kepimpinan mereka bukan sahaja dalam peperangan tetapi juga dalam membentuk politik yang stabil.